Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati barisan pentadbir, para guru dan rakan-rakan pelajar sekalian. Hari ini insya-Allah saya ingin menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Isu dan Cabaran dalam Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Islam, suatu analisis profesional dan beretika. Pendidikan Islam seharusnya menjadi wadah utama dalam membentuk insan berilmu, berakhlak dan bertanggungjawab. Namun begitu, dalam dunia yang penuh cabaran ini, masih wujud beberapa isu yang kritikal dalam kurikulum dan pentaksiran yang memerlukan perhatian yang serius. Oleh itu, marilah kita menelusuri dua isu utama serta langkah penyelesaian yang dapat membina kemahiran intelektual secara progresif dan berpaksikan nilai Islam. Hadirin yang saya hormati sekalian, antara isu utama dalam kurikulum pendidikan Islam ialah kurangnya penekanan kepada kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu KBAT. Kurikulum masih berlegar pada tahap hafalan dan pengulangan fakta asas tanpa memberi ruang mencukupi kepada pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Ini menjadi penghalang kepada pembinaan pelajar yang mampu menilai dan menganalisis dan menyelesaikan masalah berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan dalam Islam sendiri, iaitu wahyu pertama surah Al-Alaq mengangkat nilai ilmu dan pembacaan sebagai asas pemikiran rasional dan mendalam. Hadirin yang dimuliakan, isu kedua pula berkait rapat dengan pendekatan pentaksiran yang terlalu tertumpu kepada peperiksaan bertulis. Aspek pentaksiran sedia ada lebih menjurus kepada pengukuran kognitif semata-mata tanpa mengambil kira amalan dan penghayatan nilai akhlak serta kemampuan pelajar menyelesaikan isu kehidupan secara beretika. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembangunan insan kerana penilaian akhlak, amal dan sahsiah tidak diberi tempat sewajarnya. Ini tidak selari dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, bagi mengatasi isu ini, pendekatan pembelajaran dan pentaksiran perlu direka bentuk semula dengan lebih progresif dan menyeluruh. Guru sebagai ejen utama perubahan harus melaksanakan peranan mereka dengan profesional dan beretika. Berpandukan kod etika kerja Islam yang menekankan amanah, ikhlas, ihsan dan adil. Dalam konteks kurikulum, pengajaran harus melibatkan aktiviti yang mencabar minda seperti perbincangan kes, debat Islami, pembelajaran inquiry dan simulasi penyelesaian masalah berlandaskan prinsip maqasid syariah. Manakala dalam pentaksiran pula perlu ada keseimbangan antara peperiksaan dan pentaksiran alternatif seperti portfolio, pembentangan projek atau penilaian kendiri yang mampu menggambarkan akhlak dan pemikiran pelajar secara holistik. Dalam konteks profesionalisme guru, pelaksanaan kurikulum dan pentaksiran tidak boleh bersifat sambil lewa atau sekadar memenuhi syarat pentadbiran. Guru pendidikan Islam haruslah memiliki kefahaman dan mendalam tentang kod amalan profesional, termasuk kejujuran dalam menilai, keadilan dalam menyampaikan ilmu serta kesungguhan membimbing pelajar mengikut tahap keupayaan masing-masing. Pendekatan berpusatkan pelajar yang menggabungkan elemen kognitif, afektif dan psikomotor seharusnya menjadi asas dalam setiap sesi pengajaran. Dengan itu, guru bukan sekadar menyampaikan kandungan tetapi juga menjadi contoh teladan dalam akhlak dan integriti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat 2 hingga 3 mengingatkan, "Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah.
bahawa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Lebih penting lagi, reformasi kurikulum dan pentaksiran ini harus digerakkan secara kolektif antara guru, pentadbir sekolah, Kementerian Pendidikan dan komuniti. Penerapan budaya kerja beretika perlu dijadikan asas dalam semua aspek pendidikan, dari perancangan kurikulum hingga pelaksanaan pentaksiran. Hal ini bukan sahaja dapat melahirkan pelajar yang cemerlang secara intelektual dan rohani, malah membentuk masyarakat yang mementingkan keadilan, tanggungjawab dan kesaksamaan. Usaha ini menuntut kita semua untuk melaksanakan tugas dengan penuh hikmah, sabar dan tawakal, sebagaimana prinsip dalam etika kerja Islam yang menggabungkan usaha duniawi dan harapan akhirat. Maka marilah kita jadikan pendidikan Islam bukan sekadar subjek, tetapi satu proses pembinaan manusia secara menyeluruh yang berpaksikan ilmu, iman dan amal. Dalam hal ini juga, pelajar juga memegang peranan penting sebagai penerima ilmu yang proaktif. Mereka tidak sepatutnya hanya menunggu ilmu disuap, tetapi perlu mengaplikasikan kemahiran berfikir kritis dan kreatif dalam memahami ajaran Islam secara lebih mendalam dan relevan dengan kehidupan semasa. Pelajar yang beretika dan berdisiplin akan berusaha bukan sahaja untuk lulus peperiksaan, malah untuk menjadi insan yang bertanggungjawab, berakhlak dan mampu menyelesaikan masalah dengan berpandukan nilai Islam. Dalam erti kata lain, pelajar seharusnya melihat pendidikan Islam bukan semata-mata akademik, tetapi sebagai jalan membentuk jati diri dan visi hidup yang diredai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Akhirnya, jika usaha pembaikan kurikulum dan pentaksiran ini dilaksanakan secara menyeluruh dan berterusan, kita akan dapat melahirkan generasi yang baharu yang bukan sahaja berilmu tinggi tetapi juga berakhlak mulia dan profesional dalam tindakan. Sistem pendidikan Islam yang benar-benar berasaskan etika dan nilai akan menyumbang kepada pembangunan ummah yang kuat, seimbang dan berdaya saing. Ini bertepatan dengan matlamat besar Islam, iaitu membina tamadun yang rahmatan lil alamin, iaitu membawa rahmat dan kebaikan kepada seluruh alam. Maka menjadi tanggungjawab kita semua untuk melibatkan diri secara aktif dan ikhlas dalam memperkukuh pendidikan Islam agar warisan ilmu ini terus hidup dan memberi makna dalam kehidupan generasi yang mendatang. Akhirul kalam, kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam perlulah direformasi untuk menghasilkan pelajar yang bukan sahaja sekadar menghafal, tapi berfikir, bertindak dan hidup dengan nilai Islam yang menyeluruh. Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah bukanlah sesuatu yang asing dalam Islam, malah ia adalah tuntutan dalam membentuk umat yang bijaksana dan bertanggungjawab. Marilah kita bersama-sama melaksanakan tanggungjawab ini dengan penuh integriti, profesionalisme dan keikhlasan demi membina generasi Islam yang berilmu, berakhlak, yang berwibawa. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.